tulis di situ, geng. Allahu Akbar. Ikan yang mana Tuhan senangi? Ikan yang kecil, ikan yang besar di dalam kolam. Ikan mana jadi pilihan? Ikan siakap, ikan encik, ikan jenaha. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi-pagi, geng. Welcome back to my channel, guys, di Atok Channel, untuk meneruskan konten kita serta agenda kita pada hari ini, geng. Okey, geng, untuk ini hari aku tak seorang-seorang. Aku bersama dengan ni, geng, Acap Kapal. Okey, geng, so untuk video kali ni, geng, aku bersama dengan Acap. Kita nak ke kolam 1+1 di Jalan Brogas Menyih. Di mana kolam ni aku nak repeat yang seterusnya. Untuk video yang lepas kita ada kan, tapi untuk hari kita datang balik ke kolam berikut. Kita nak tengok macam mana ketukan dia untuk video kali ni, geng. So untuk video kali ni aku nak menggunakan teknik seret dasar menggunakan udang kopek. Sambil-sambil tu aku nak ajar teknik ni kepada Acap. Aku nak suruh Acap rasa macam mana ketukan ikan yang di dalam kolam tu. Spesies MJ, siakap dan lain-lain. Okay, geng, ketukan memang syahdu, geng, teknik ni. Korang kena rasa, geng. Korang nak tahu macam mana, kau boleh tengok video minggu lepas. Okay, mantap, geng. Okay, geng, sebelum tu korang di luar sana, apa khabar? Sihat ataupun tidak? Aku sentiasa doakan korang diberikan kesihatan baik-baik, dipermudahkan segala urusan hendaknya, insyaAllah. Amin, amin. Okay, geng, yang baru singgah di channel aku, yang baru jumpa channel aku cakap selamat datang, geng. Jangan lupa untuk tekan button subscribe, share, like serta komen, guys. Tanda korang support aku, hadir serta supporting dengan aku punya channel, geng. Okay, geng, kita tak nak cakap banyak-banyak. Let's go, guys. Kita nak menuju ke kolam 1+1 Jalan Brogas Menyih. Padu-padu, mantap, geng. Layan, geng. Okay, geng, so aku dah sampai dekat kolam Broga, Jalan Broga, iaitu kolam 1+1, geng. Okay, aku dengan Acap sampai awal lah. Di mana aku ngacak 2 orang, lepas tu ada Chinese pun baru sampai 2 orang, 4 orang baru sampai lah. So untuk ini hari kita tak pasti ramai ataupun tidak, geng. Okay, tapi untuk makluman apa yang aku dapat, untuk ini hari, geng, dia dah lepaskan ikan tapak pada pukul 5 pagi tadi, sebanyak 70 ekor, geng. Lepas tu ada pelepasan lain, pukul 12 dia lepaskan dalam 30 ekor, pukul 6 dia lepaskan dalam 20 ekor. Lepas tu ada pelepasan berjadual lah 2 jam yang rutin harian. Yang macam saya cakap tadi, pukul 12 dan pukul 6 tu, itu special lah, dia lepaskan banyak. Okey, tapi ikan tapak dah ada 70 ekor. Sebab kolam ni midnight, habis pukul 5 pagi. So 5 pagi tadi dia lepaskan ikan tapak 70 ekor untuk hari ni, geng. Pagi ni pagi Ahad, geng. Okey, kita nak tengok macam mana, ada strike atau tidak, geng. So aku nak siap-siapkan barang. Sekejap lagi pukul 10 dia buka, kita bayar terus masuk, geng. Okey, korang stay tune dengan video, jangan ke mana-mana. Mantap, geng, padu. Okay, guys, kita nak buat baling yang pertama, geng, untuk teknik pada pagi ni, geng. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita baling tengah, geng. Teknik seret dasar, geng, macam biasa aku bagi tahu. Teknik seret dasar, kalau kau nak tahu macam mana teknik ni, kau boleh tengok video minggu lepas. Aku ada update. Okay, so tarik slow lah. Oh, ada, geng. Ada. Tu orang ambil. Tiba-tiba berat, geng.
Tiba-tiba berat. Dia buang. Ada je. Sudah pun ada. Itu sebut. Jaga. Ada geng. First cast of the day geng. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Okay, cap. Standby udang cap. Okay, geng. Alhamdulillah geng. Mantap geng. Udang saya dasar. Padu. So ini udang Ini udang. Kita nak cangkuk. Macam mana cangkuk, aku dah bagi tahu video minggu lepas. So aku buang ekor. Tengok aku buang ekor, masuk dia head kat sini. Masuk dia follow. Okey. Mantap. Nampak? Sini Okey. Let's go geng. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ni teknik. Yang ini kita pakai udang hidup geng. Tadi intro aku tercakap udang kopek bukan. Aku pakai udang hidup, buang ekor. Okey, kita bagi bawah, relax. Okey, serik rasa slow. Serik rasa slow. Okey. Tak ada, balik lagi. Kita baling ke tengah. Okey. Bagi sampai dasar dulu geng. Air dia ada keruh sikit geng. Okey, ada keruh hijau. Takut ikan ambil bawah. Tarik slow. Macam tadi yang ikan pertama first cast tu geng. Tiba-tiba aku tarik slow ni berat geng. Bermakna dia makan tak ketuk. Dia terus ambil kemam. Memang tak rasa ketuk. Tiba-tiba aku tarik macam ni kan. Tiba-tiba tarik macam ni rasa berat. Okey. Macam ada geng. Macam ada. Tiba-tiba berat. Tiba-tiba berat geng. Sebab dia beza geng. Berat sangkut kolong dengan berat ikan ambil ataupun berat sangkut sampah lain. So kita test, kita tengok. Okay, ada. Ada geng. Betul geng, teknik ni menjadi geng. Kau boleh cuba geng teknik ni. Memang menjadi geng kat kolam Poga ni. Memang menjadi geng. Tengok, kita pegang tali. Let. Alamak, dia buang. Alamak, dia buang lagi. Alamak, dia buang lagi. Okay, ada. Ada. Ketuk kuat geng. Ada geng. Dia repeat balik geng. Dia dah buang lah. Dia repeat balik. Dia repeat balik. Okay, geng. Dia tadi dia dah ambil, dia buang geng. Dah berat, dia buang. Lepas tu dia repeat balik. Alhamdulillah, mantap geng. Jom, let's go geng. Check lagi. Okay, kita teruskan lagi geng. Tengah ada ni kita collect. Okay, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari ikan yang ketiga geng. Okay geng, kau tengok kolam baru buka geng. Pukul 10. Sekarang baru pukul 10 4 minit. Bermakna dalam masa 5 minit ni 2 ekor. Guna teknik ni. Okay. So kita tengok geng. Sekarang pukul 10 5 minit. Kita tengok dalam masa sejam ni boleh collect berapa ekor untuk teknik ni. Serik dia.
kata udang hidup lah, relevan lah untuk main seret ni. Sebab kita buang ekor, udang tu still hidup lagi. Okay. Baik, aku dah rasa langgar kolong. Depan-depan ni slow tu. Kadang depan-depan ni dah ambil. Okay, tak ada. Okay, hebat. Okay. Pagi turun dulu, sambil-sambil tu kita betulkan benda-benda ni. Benda ala getah ni boleh pula keluar. Masuk keluar. Kan kena buang lah. Ambil masa dulu, okay, relax. Slow. Dia kadang kalau kita trolling, kadang dia tak nak ambil. Kadang kalau kau tarik seret slow dasar ni kan, kadang dia ambil. Kadang kalau kau trolling slow dia tak nak ambil tau. Dia kadang-kadang kalau slow macam ni ada nampak. Ada geng. Katuk dia kuat geng. Gila baik. Katuk dia kuat geng. Ada lah geng. Katuk dia kuat geng. Aku harap janganlah dia buang. Katuk dia kuat geng. Oh, katuk dia kuat. Ya Alhamdulillah geng. Ketuk kuat geng. Betul-betul depan kaki geng ketuk. Sebab itu kau kena lagi depan, lagi slow geng. Okay. Oh guys, mantap. Jom, let's go. Okay guys, kita nak mencari ikan yang keempat geng. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cari. Okay. Macam biasa geng, asas basic yang sama geng aku ajar. Jangan ubah. Ikutlah cara aku ni geng. Ini ilmu aku share dengan korang ni. Free of charge. Janji kau sampaikan ilmu ni, aku sampaikan ilmu ni, korang sampai ilmu ni dekat kawan-kawan korang. At least ilmu ni boleh jadi saham akhirat aku. Berkongsi ilmu. Okay. So bila kau dapat ilmu ni, kau kongsi dengan kawan kau, kawan kau kongsi dengan kawan kau, kawan kau punya kawan, kongsi. So kita sama-sama dapat saham akhirat geng. Okay. Pahala saham untuk akhirat. Okay. It's slow. Ada okey. Ada ni. Kita periksa dulu macam biasa. Kita kena periksa dulu. Okey, ada. Okey, ada. Oh, dui. Miss di situ geng. Allahu Akbar. Okey, udang ada lagi, kita pakai balik.
Udang dia lagi, kita pakai balik. Miss di situ, geng. Laju, geng, ketuk, geng. Laju, ketuk, geng. Laju, ketuk. Okay, aku dah lepas tali, geng. Tapi tak gerak tadi. Kita pegang, geng. Dah. Waduh. Ui, sekali lagi, geng. Allahu Akbar. Dah pagi dah tu. Dia buang balik ni. Ada guys, tapi aku bagi lama sikit lah. Tadi aku tak puas hati, geng. 2 kali aku bagi 5 second atas. Tarik-tarik lucut 2 kali, geng. Kalau tak kita dah ada 5 ekor. Sekarang baru 3 ekor. So ini dia dah ketuk. Aku bagi tali dulu. Okay, duk sembang dulu lah, geng. Kita bagi tali dulu. Okay, tengok. Pegang sikit. Okay, kita kira, geng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, bagi dia telan. Baik. Jadi pegang tadi. Tengok. Ada tak ada? Okay, ada. Ada tak ada? Yang ada buang. Takkan dia buang. Takkan dia buang. Takkan dia buang. Ya. Tak ada. Dia niat bagi tali dalam. Dalam, geng, bagi. Okay, geng, 4 ekor kita dah naik, geng. Alhamdulillah. Sekarang ni pukul 10.40 minit. Okay, 10.39, 10.40 kita ambil 4 ekor naik, 2 lucut, geng. Kalau tak kita ada 6 ekor. So aku nak bagi turn aku seperti mana aku janjikan tadi. Aku nak bagi turn Acap pula merasa untuk strike yang ke-5, geng. InsyaAllah kalau ada. Mantap. Padu-padu, mantap, geng. Ayan. Okay, geng. Seperti mana yang aku janjikan tadi, kita dah naik 4 ekor. Aku nak serahkan kepada Acap untuk rasa ketukan. So Acap, sebelum kau nak baling ni, aku nak bagi briefing sikit. Kau baling, bagi dia sampai ke dasar dulu, relax. Lepas tu baru pusing, tarik slow-slow. Tarik slow-slow, and then bila kau rasa tuk, terus tekan thumb. Bagi dulu 10 second ke atas, tak ada masalah. Kalau ada ketuk, kejap lagi kau bagi tali, lepas tu kau bagi tahu aku, okay? So kita tengok, geng, Acap baling. Kau let's go. Let's go, geng. Yo, bismillah. Okay, bagi dulu, Cap. Bagi dulu, relax. Okay, 10 second dia dah tenggelam. Okay, relax. Okay, okay. Tarik slow-slow. Tarik macam aku buat tadi. Jangan garau. Macam tu. Macam tu. Teknik dia tadi. Sekali lagi, tarik. Pegang tadi slow-slow. Tarik slow-slow. Masa naik slow-slow je. Okay, masa naik slow-slow, pusing tu, relax santai, tarik slow-slow, jangan laju. Kita main seret bawah. Okay, so kejap lagi kita update balik, geng. Kalau ada ketuk, Acap akan panggil kita. Mantap. Tahan, bagi tadi jangan tahan. Okay. Okay, tutup. Tarik slow, tegang. Okay, tarik. Okay, tegang. Ada. Lepas tali. Aduh. Jangan bagi tali, jangan tekan, jangan pegang thumb. Jangan pegang spool, bagi je. Okey. Bagi je, kau bagi dia jalan. Tak apa, tak ada masalah. Lidah aku tebal 50 lb ni. Lepas tu bila dia dah ketuk, bagi tali semua. Tutup. Tegang dengan slow. Tegang, betul tak? Pegang dua tangan, sam, ambil. Okey. Relax, jangan gelojoh, relax lah.
Okey, mantap. Okey geng, kita masih meneruskan mencari misi ikan yang ke-5 lah daripada saya. Sebab saya dah naik 4 ekor, Acap naik seekor. So saya nak cari ikan yang ke-5 lah. Acap nak cari ikan yang kedua. So total kita ada 5 ekor geng. Okey geng, so untuk lucut memang sangat banyak geng tadi. Yang mana dia dah ketuk, dia buang balik geng. Aduh, saya kira tadi total dia ketuk buang balik 6 ekor geng. Daripada saya 4 ekor, member saya 2 ekor. Pakai udang geng, dah bagi geng. Sebab itu lah kata, kalau bukan rezeki tertulis, tak boleh nak buat apa lah. Tapi kalau rezeki tertulis tadi 6 campur 4, kita dah ada 10 ekor geng. Okay, alright. So kita mencari ikan yang ke-5. Tengok macam mana geng, ada ke tak ada ketukan geng. Okay, tadi masa Acap pakai joran dia, pakai SP kan, dia test kan. Saya lupa nak ambil video lah, tapi dia naik MJ. Jadi kita tengok geng, sebab kita pun dah nak habis masa ni. Mungkin rezeki saya ini hari 4 ekor lah. 4 ekor campur Acap seekor, 5 ekor je. Okay, kita tengok geng, kejap lagi kalau ada ketuk aku on balik. Okay, kalau tak ada ketuk mungkin aku akan on untuk ending video. Okay geng, stay tune guys. Mantap. Okay geng, macam ada geng, macam ada lah, tak tahu lah. Macam ada, tapi tak pasti. Aduh. Aduh, geng, sampai ke belakang geng aku punya mata. Dia dah ambil tu, dia dah bawa dah. Dia kemam sikit lah, dia tak dapat ambil punya. Kita bakar? Dah. Aduh geng, tak apa, gagal. Kita ambil sikit footage video member kita pakai SP geng. Ikan yang kedua daripada dia. SP warna apa? Hitam ke? Oh ni watermelon apa ni? Retro apa benda tu? Retro. Alhamdulillah ikan yang kedua daripada dia geng. Okay, pakai SP. Mantap geng, padu. Okay guys, so sekarang pun jam menunjukkan pukul 3 geng. Aku rasa kita orang pun dah nak balik lah, cukup lah. Mungkin rezeki kita orang setakat ni lah. Okay, result saya 4 ekor naik, Acap seekor naik. So total 5 lah. Lucut je daripada saya 6 ekor. Acap berapa kali ketuk tinggal? 3-4 kali geng. Oh, tapi rezeki kita ini sahaja geng. Kita angkat sikit Cap. Alhamdulillah geng, adalah bawa balik sikit geng rezeki. Okay, so ada 1, 2, 3, 4, 5 4 siakap, 1 kaci. Okay, so 5 ekor ni kita nak suruh siapa bawa balik? Aku nak bagi Acap semua Cap. Kau ambil semua je buat lauk lah Cap, untuk family kau. Okay, kita sebab apa? Bukan saya tak nak ambil ikan geng. Ikan memang dekat rumah saya pun ada lagi 2 ekor kat dalam peti ais tu pun tak masak lagi. Yang itu hari minggu lepas saya dapat 6 ekor pun saya bagi kawan saya. 6 ekor tu semua bagi-bagi, ada 3 orang, seorang 2 ekor. Yang ni ada 4 ekor campur Acap 1 kaci. Kita bagilah 5-5 ni, saya punya 4, Acap punya tu seekor, 5-5 ni saya bagi kat Acap. Okay Cap Okay Cap Mantap geng. Okay geng, alhamdulillah guys, selesai sudah untuk konten pada hari ini. Apa agenda aku ini hari? Kita seret dasar gunakan udang hidup. Kita buang ekor. Alhamdulillah ternyata menjadi
Aku landedkan menggunakan teknik tu 4 ekor geng. 4 ekor naik, 6 ekor lucut geng. Ketuk tinggal. Yang lucut 6 ekor tu 4 ekor daripada saya, 2 ekor daripada kawan saya tadi, Amir dengan Acap. Okey. Tapi tadi Acap dia guna SP, pakai Strike Bro, kod warna Black Magic. Alhamdulillah naik seekor geng, MJ geng. Kau boleh tengok ni hasil dia. Okey. Cakap, ini tali ni daripada aku yang ni. Yang ni tadi kawan kita. Ni daripada saya 1 2 3 4. Ni MJ yang Acap naik. Kau tengok. Ada bonggol geng. So rezeki kita orang 5 ekor lah total. Okey. So nak buat macam mana geng? Kalau rezeki dah tertulis 5 ekor, kau tambahlah 1 jam ke 2 jam ke 10 jam ke. Kalau dah itu rezeki kau tertulis, itu je lah kita punya rezeki dan strike untuk Inari geng. So Acap ada kata apa-apa tak nak cakap? Siapa yang nak pancing kolam air masin, dia datang kolam pancing air masin Broga. Yeah, 1+1. Lepas tu kita pun Inari geng bersama dengan Jawa geng. Jawa last minute berapa ekor Jawa? 3. Lucu apa? Lucu bersepak. Bersepak, putusnya lain, yang tinggalnya lain. Tak tahu apa badi Inari juga. Tapi rezeki 3 ekor. 3 ekor. Mantap geng. So alhamdulillah geng, aku ada strike. Jawa daripada SWS Angler pun ada strike. Acap sebagai saya punya PA pun Inari ada strike. Alhamdulillah seekor geng. Okay, so aku rasa lain-lain tak ada geng. Aku dah naik end content ni. Alright, InsyaAllah geng, kita bersua kembali di next content nanti. Apa yang penting, korang sentiasalah support aku punya YouTube channel, Atuk Channel. Jangan lupa untuk tekan button subscribe. Yang baru jumpa, yang baru tengok, yang baru lihat aku punya channel ni, minta tekan button subscribe. Support saya dekat YouTube Malaysia geng, Atuk Channel untuk anda semua geng. So tak ada lain, salam hormat daripada aku, Atuk Channel. Kita berjumpa di next content. Assalamualaikum. Bye bye geng.